Hai, selamat pagi. Ramai orang cakap, aku tunggu harga emas jatuh lah baru aku beli emas. Tahu tak, sebenarnya orang yang cakap macam ni tak beli emas 1 gram pun. Mereka langsung tak ada simpanan emas. Emas ni kalau dia naik, dia akan naik perlahan. Dia akan jatuh sekejap, lepas tu tiba-tiba dia naik balik. Itulah sifat ataupun harga emas yang sentiasa naik, turun sekejap, terus naik, turun sekejap dan terus naik. 4-5 tahun yang lepas, 200 boleh beli 1 gram emas. Akan tetapi hari ini RM200 boleh beli separuh saja. Ini menunjukkan nilai emas semakin naik, mata wang kita semakin jatuh. Jadi, kalau asyik nak tunggu harga emas jatuh baru nak beli emas, sampai ke tua lah kita takkan beli. Kalau nak beli, beli je. Apa yang kita ada, kita beli je. Yang penting konsisten setiap bulan terus menyimpan emas. Nak simpan emas, start sahaja dengan bajet yang ada. Dan jangan ragu-ragu sebab emas dalam rekodnya sentiasa naik dan terus naik. Ia akan terus meninggalkan kita yang sentiasa tunggu dan lihat. Kalau anda setuju dengan statement saya, komen di bawah anda setuju dan terus follow saya, PM saya. Saya akan bantu anda untuk menyimpan emas dengan cara yang betul dan mendapatkan harga emas yang paling rendah dalam pasaran, iaitu dengan menyertai MBA Oro Design. Itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Bro Jai. Assalamualaikum. Bye-bye.